Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu cara lagi boleh sembuh nyakit kulit kita, badai, kurak, panah. Ikutlah. Badai, kurak, panah. Boleh. Badai, kurak, panah. Lepas tu nyakit kulit lain-lain lagi. Orang panggil kata jadi nyakit kulit ular. Bahasa Malaysia panggil apa? Supaya tak ingat dah. Kulit yang disisik supaya sisik ular. Dia panggil apa? Supaya tak ingat nama. Nah, ia nama Inggeris. Supaya tak ingat. Kata panggil apa? Gata, gudih, panah, kulit ular boleh. Badai apa boleh. InsyaAllah. Mudah-mudah supaya nak tunjuk kita tengok kata gapo. Hak ni kita boleh belilah. Kita boleh beli nah. Ni. Gapo? Toko batu gapo ni? Orang kami panggil kata kemie.ภาษา ไทย เรียกว่ากำมะยานนะกลิ่นหอมกำมะยานนี่กำมะยานkemie hak dak cucuh bila ada saudara kita mati ataupun meninggal dunia tu nah, kita ambil mai sikit belah ni supaya buat contoh saja, supaya ambil sikit supaya bubuh dalam lesung. Nah, orang panggil kata kamyan. Pas supaya tumbuk dia acur. Acur selalu lah. Style. Acur. Oh. Lekat di lesung. Okey. Bila kita tumbuk di hacur sudah tu, kita masuk ubat gigi sikit Ubat gigi ni, ubat gigi gapo tak ada gapo tu di hacur di bawah tu. Kita masuk ubat gigi sikit. Okey. Lepas pada tu kita gaul dengan ubat gigi. Kita gaul dia dengan ubat gigi. Tak ada kena tumbuk tak apa dah. Pakai gaul ataupun kucah-kucah belah ni pun cukup dah. Dengan ubat gigi. Ni. Kucah-kucah biar jadi gaul dengan ubat gigi. Kita sudah cukup. Ni supaya buat sikit nah untuk nak jadi contoh saja. Okey. Kemie ni supaya beli 20 kok. Nah. Hak ni campur dengan ubat gigi. Dua perkara ni. Ubat gigi dengan kemie. Sembuh nyakit gatal, badai, kulit, panah. Lepas tu kita nak bubuh mana kita comot. Kita gatal tuju mana kita comot. Makan di air. Kaki. Air tu buat kaki kita tu jadi luka, kita bubuh. Tangan luka kita bubuh. Panah kita bubuh. Badai kita bubuh. Lepas tu sisik ular kita bubuh. Lepas tu lock dia kering. Bila dia kering tu kita pergi mandi pergi apa-apa ikut boleh berlaku nah. InsyaAllah mudah-mudah. Kalau kita nak buat banyak, kita buat banyak bubuh dalam botol belah ni boleh. Kita buat banyak, kita bubuh dalam botol belah ni. Bubuh dalam botol belah ni. Boleh. Alhamdulillah, mudah-mudah nah. Sebab tu pergi cari dalam hutan nah. Hak ni tak ada kena pergi cari dalam hutan, kemie ataupun kamayan ni dengan ubat gigi. Ubat gigi brand apa boleh berlaku insya-Allah, mudah-mudah nah. Sebab tu Supi nak minta saudara kita ni bila tengok video Pak Supi ni, Supi nak minta WeChat. Bukan kata Supi nak kepada masyhur jadi seleb kepada, tapi Supi nak buat jadi kemudahan demo sendiri. Bila share tu dia masuk dalam Facebook masing-masing. Bila dia masuk dalam Facebook masing-masing tu belakang hari kita rasa campur dia gapo dengan gapo aku tak ingat. Kita tengok dalam Facebook kita sendiri boleh. Tak ada kena telefon mai tanya Pak Supi, lepas tu tak ada kena cari di mana-mana tempat nah. Hak Pak Supi dia buat tu Supi taruh dalam banyak-banyak tempat nah, dalam YouTube pun ada. Lepas tu dalam profile Facebook, buka dalam profile, buka Facebook Pak Supi, buka dalam profile dia ada. Hak lalu, hak telah lepas dia taruh di situ nah. InsyaAllah mudah-mudah. Tapi Supi nak minta sekarang lagi kita ni follow ataupun titam feed Pak Supi 2, AC Supi dengan Supi DIY. Sebab ilmu tak sama dua tu. Hak ni Supi buh dalam ni, hak ni hal lagi, satu hal lagi Supi buh.
dan lagi minta we follow ataupun ติดตาม dua Facebook Pak Supi. Sebab mudah lah Supi nak ubah we sama tak boleh lah. Dia rugi nah. Hak tu Supi buat tu hak ni buat ni cara-cara tak sama nah. Insya-Allah. Minta we pakat share lah kau. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.